Okey. Tanah dah ambil. Satu badi ni je rasanya cukup kot. Tanah bakar ni tanah daripada daun-daun kering, kayu kering, ranting, apa semua kita bakar dan dicampurkan dengan pasir. Saya campur pasir belah bawah ni pasir. Saya pilih pasir sebab pasir dia membina rongga-rongga udara. Dia meningkatkan tahap keporosan tanah. Kalau totally tanah saja, tanah tu akan jadi padat. Okey. Selain daripada pasir, kita guna sekam padi. Tapi saya tak ada sekam padi, saya ada pasir. Lebih-lebihan pasir yang dibeli itu kan. So campurkan je lah. Mana yang tak berkenaan, macam ni kita buang. Sebab dia boleh tumbuh semula. Okey. Nampak air tu macam sikit kan, tak apa. Yang penting bau dia tu kuat. Okey. Korang memang tak dapat bau lah kan dalam video. Tapi di sini saya memang pedih juga hidung lah. Tahan je sikit dah, tak apa. Okey. Memang kalau kena anai-anai, wassalam lah anai-anai ni. Okey, ini dalam tanah bakar tadi macam-macam. Mana yang tak berkenaan tu kita buang lah. Yang boleh guna tu kita guna je sebagai bahan kompos, bahan campuran bersama pasir. Dan untuk menyelamatkan pokok, saya gunakan racun anai-anai. Hari ini permulaan. Okey, masa akan datang dalam proses penyiraman saya akan campur lagi lah. Okey, sekarang dah bagi dia agak sebati. Okey, dengan air tadi dah bercampur. Bubuh je lah lagi. Satu, dua. Ni apa benda tu? Dia juga saya bakar sekali dengan plastik ni. Lantak lah. Tu plastik boleh bag tu. Okey. Yang ni kita letak tepi. Kelebihan menggunakan tayar. Okey. Kenapa saya pilih tayar? Okey, ini belah atas saya dah potong belah bawah tu dia ada lekuk lagi. Bahagian yang sini kan. Bahagian sini. Jadi bawah tu ada lekuk. Bahkan bahagian yang lekuk tu dia menakung air, dia menyimpan air. So bila dia menyimpan air, paling tak ada pun boleh 2 hari lah boleh tahan. Pokok-pokok ni lah. Lepas 2 hari mungkin air tu dah kering kot, kena serap. Tanah akan menyerap air. So di bahagian longkang dia tu ada air. Tak risaulah. Kan? Okey, rasanya cukup 1 buah. Cukup dah ni kot tanah ni. Okey. Pokok cili tapi harap dia boleh tumbuh. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Dekat rumah ada banyak pokok ni sebenarnya. Tapi saja saya tak tanam sebab cuaca sangat panas. Tapi baru 2 hari 3 hari lepas hujan je, saya start lah tanam balik. Dalam bagaimanapun tanam ni tawakal lah kan. Biarlah dia tumbuh, mudah-mudahan dia boleh tumbuh. Untuk hari ni saya tak perlu siram sebab dia dah memang ada air. Tengoklah tengah hari sebelum balik mungkin saya akan siram. Jadi peringkat awal saya siram tepi sini supaya di bawah tu ada takungan air. Nampaklah.
support dia air untuk apa. Waktu kan 1-2 hari. Nanti saya datang lagi, saya sambung lah siram. Okey, itu dulu proses kebun dan menanam pokok cili. Dulu cara lain, sekarang dah cara lain. Terima kasih.